dengar bacaan imam. Kerana bacaan imam adalah nasihat untuk makmum. Nampak? Nasihat untuk makmum supaya makmum ambil iktibar. Bukan imam baca itu sekadar cari pahala sunat seimam. Faham? Untuk makmum ambil pengiktibaran juga. Jadi dengar. Fatihah tak boleh lah. Fatihah dia rukun sembahyang. Nah? Sekiranya orang yang masbuk belum habis baca Fatihah, imam sudah rakaat. Apakah patut habis baca Fatihah atau terus rakaat? Jawabnya terus rakaat. Selain daripada syafaat Nabi, apakah lain syafaat yang layak diterima oleh seorang mukmin di padang mahsyar nanti? Yang pertama sekali syafaat Allah, pertolongan Allah. Yang kedua syafaat Nabi. Nabi-nabi dia ada syafaat. Nabi yang paling banyak syafaat Nabi kita. Ijma' ulama, Nabi memberi syafaat. Benda makna syafaat? Syafaat ni pertolongan. Minta Allah beri pertolongan. Yang boleh beri pertolongan hakikatnya Allah Ta'ala. Faham? Sebab tu wajib kita kena cinta Nabi lebih daripada mak kita sendiri. Lebih pada ayah, lebih pada anak, lebih pada cinta isteri. Sebab Nabi syafaat kepada kita. Orang lain tak boleh tolong kita hari kiamat. Exco boleh tolong kita kalau kita mati. Menteri besar dan yang menteri, semua boleh tolong. Ayah kita boleh tolong kita. Yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari itu kita akan lari daripada saudara kita sendiri. Sekarang kita hidup, kalau adik kita kena langgar, motor langgar, kita tolonglah adik kita. Mak kita nak turun tangga jatuh ke bawah, kita akak pasal mak kita. Akhirat lagi, mak kita orang pijak, kita tak heran. Anak kita orang pijak di padang mahsyar, kita lari. Tak ada masa nak tolong. Nampak? Tak ada masa. Semua nafsi-nafsi. Seorang saja yang boleh tolong, Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa jawab, nafsi-nafsi. Nabi Muhammad jawab, ummati, ummati. Nampak? Sebab tu sekarang kita kena ingat, pemimpin yang paling besar sekali kuasanya Nabi Muhammad. Hak lain kecil kata. Sebab tu kita kena dulukan status kepada perintah Nabi. Pemimpin lain pemimpin juga, tapi kecil je. Rasulullah, alam ni Tuhan buat 7 lapis langit dan bumi untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Kita tumpang tengok je. Ada pula hak Rasulullah dia lawan, pemimpin kecil dia ikut. Ada tak dalam pejabat seorang pegawai takbir yang tak mau ikut perintah pengarah, dia hanya ikut perintah office boy? Maknanya pegawai takbir itu gila ataupun memang terlibat dengan pil kuda. Hak paling besar lah yang takut pengarah. Maka Nabi, ana wal sayyidu waladi adama, akulah ketua paling besar semua umat manusia. Presiden, queen, raja, menteri, governor apa dalam dunia ni bawah pada Nabi. Sebab tu kita kena ikut kata Nabi. Ni tak orang nak laksana hudud marah, bodoh semua. Nabi kata kan, lauka nak Fatimah bintu Muhammadin sabaqat la qata'tu yadaha. Kalau anak aku Fatimah membuat dosa mencuri, aku hudud potong tangan dia. Tak kira siapa-siapa. Kerana perintah Allah. Ada pula tumpang rumah orang tak mau ikut undang-undang tuan rumah. Baik. Lagi syafaat. Syafaat lagi siapa lagi? Di antara syafaatnya lagi Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi kata, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala. Kerana Quran akan datang balik di hari kiamat, dia akan memberi pertolongan kepada kita. Nampak? Yang lain itu hadis dhaif. Di antaranya orang yang hafaz Quran. Di antaranya kanak-kanak yang masih kecil, yang ibu bapa dia redha dengan kematian. Nampak? Soalan seterusnya, bagaimana cara terbaik untuk qada salat yang lama ditinggalkan bertahun-tahun lama ni? Dia ni tinggal semayang dulu. Memang tak. Ramai di antara kita mungkin ada masalah ni. Dulu ada tinggal solat, dulu lara, dulu kita jahil, dulu kita bodoh, lepas ni kita semayang dah.
Tapi hutang ingat. Fadainullah ahaqu an yuqda. Hutang Allah kena bayar dulu. Jadi dah kalau banyak sangat, bayar je lah. Dah mau ada piti dah nak bayar semua. Ada, bayar semua. Tak ada piti nak bayar semua, bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit. Faham tak? Nah, setiap kali kita sembahyang isyak, tunai, sembahyang qada. Sembahyang subuh tunai, sembahyang qada. Berdoa pada Allah, panjangkan umur agar aku sempat membayar hutangmu ya Allah. Kita ada niat dan kita telah melakukan walau sikit-sikit. Allah faham niat kita. Jangan tak bayar. Sampai pada masanya kita dah rasa lebih daripada yang kita tinggal dah. Tuhan akan campurkan perasaan. Maka kita faham kita telah tunaikan segala hutang Allah. Dan kalau kita terlebih lagu mana? Terlebih bayar jadi solat sunat. Boleh pahala pula. Apa hukum pemerintah yang mengubah hukum terjatuhkan hukuman? Kata orang yang minum arak. Walaupun hukum itu tidak di dalam Islam. Adakah pemerintah telah mengambil tugas Allah yang telah meletakkan hukum minum arak di dalam Al-Quran? Dengar molek. Apabila hukum itu belum sampai lagi ke diputuskan oleh mahkamah, maka boleh lagi dia lakukan perubahan hukum. Tetapi bila telah dihukumkan bersalah oleh mahkamah dan ditetapkan oleh hukuman, maka hukuman itu tidak boleh dikendorkan lagi. Seorang laki-laki dia mengaku berzina depan Nabi. Maknanya sekali berzina mengaku. Nabi kata pergi balik mungkin mu ni mabuk ke apa. Nabi tak mengukur dia. Tapi bila 4 kali mengaku berzina, dia isabit kesalahan tu di sisi Islam. Maka dia kenakan hukuman rotan. Nampak? Jadi ulama-ulama fiqh kata, bila diputuskan oleh hakim, tak boleh lagi dikendor-kendorkan hukum atau diselesaikan dengan cara lain. Sebelum diputuskan oleh hakim boleh. Jadi benda ni kecil sebenarnya. Benda ni kecil je. Sebab tu apa benda ni? Dr. Yusuf Qaradawi dia sebut dosa yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam akhir zaman ini ialah membiarkan negara mereka tidak melaksanakan Islam dalam perundangan. Kita biarkan Islam, Al-Quran tidak ada dalam mahkamah, dosa besar itu. Faham tak ya? Maknanya umat Islam sekarang cukup besar dosa dia dan banyak dosa dia. Mereka membiarkan perundangan negara membelakangkan undang-undang Islam. Faham tak gitu? Jadi sekarang nampaknya umat Islam duduk dalam dosa. Bukan dosa zina itu saja, tapi dosa tidak menegakkan Al-Quran sebagai dustur, sebagai buku undang-undang paling utama dalam negara. Apa cerita ni? Ni ulama kata. Kalau orang jahil kata, kita tak heran lah. Saya dalam proses membaiki diri untuk dekat diri kepada Allah. Dari mana harus saya mula untuk tujuan itu? Boleh tak jelaskan dikatakan awal agama mengenal Allah? Jauh mana kita perlu ketahuinya? Cukupkah kalau kita sekadar tahu dan hafal sifat 20? Saya anak Kelantan. Baguslah dia tidak insah nak balik ke pakar jalan. Itu yang terbaik. Allah tak heran biasa kita banyak seperti buih di laut. Allah heran kenapa kita tak mau taubat kepada dia. Faham? Seolah-olah Allah ni tak mau menerima taubat orang. Itu yang Tuhan marah. Baik. Nak mula kat mana? Imam Ghazali dikarang satu kitab. Namanya Minhajul Abidin. Dalam kitab itu diletak 7 jenis halangan-halangan yang mula-mula mesti dilalui oleh seorang Muslim untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi 2 perkara yang duduk di depan sekali, iaitulah taubat dan mendalami ilmu agama. Bersih diri, bersih. Kalau kita nak mula dengan taubat. Kita nak berjalan, mulakan dengan mandi. Bersih diri. Taubat. Taubat sungguh-sungguh daripada dosa. Taubat sungguh-sungguh ni lagu mana? Kena pakai piyah, tak payah. Kena pakai jubah, tak payah. Taubat sungguh-sungguh ni senang je. Dalam hati kita rasa menyesal kita buat dosa kepada Allah selama ini. Dan kita berazam tak mau buat dah kalau aku hidup lagi. Faham? Tu taubat. Tak syarat duduk depan mihrab. Duduk atas redek boleh. Tunggu lampu hijau merah dulu.
Deng, aku bertaubat, dosa aku banyak, aku taubat pada ya Allah. Tuhan terima atas mutu taubat. Terima, bukan macam Kristian. Kristian nak taubat kena pergi gereja. Masuk dalam bilik kompres. Bilik pengakuan. Faham? Kena khabar pula saya dosa gini. Pagi pun bagi, okey, dosa apa? Oh, dosa gini, okey, 8 hari dah. Tu karuk belaka tu. Faham? Kita hamba Allah di mana saja boleh. Tak payah jumpa ulama, tak payah pergi kat tu imam dak, seorang diri. Duduk tepi batas boleh, bawah lori, atas atap lori boleh. Tengah pakai seluar lipas 501. Boleh taubat. Tak ada Bukan kena pakai jubah. Mari dalam hati, aku menyesal buat dosa selama ini dan kalau boleh aku tak mau buat dah dosa. Itulah taubat. Al-taubah an-nadamah. Taubat tu penyesalan. Kemudian maka kita startlah hadirkan diri ke tempat-tempat orang belajar ilmu agama. Itu cara dia. Bukan taubat kena berhenti kerja, kena tinggal projek, kena duduk tidur surau, bawa obat jamak tidur dengan imam. Kan? Hidup macam biasa lah. Hak cikgu lah. Nah, hak kontraktor lah. Tapi mula datang, cari masa supaya sempat datang dengar. Kemudian dia tanya, kalau hafal sifat 20 saja padang tak? Jawabnya tak padang. Faham? Orang tak suruh hafal sifat 20. Orang suruh hidupkan sifat 20 dalam diri. Sifat 20 tu bukan suruh hafal. Suruh kita amal. Contoh. Allah bersifat dengan kudrat. Maka Allah ni qadirah. Nampak? Kita faham daripada sifat itu, kita belajar. Allah yang berkuasa, yang lain semua lemah belaka. Bila kita keluar daripada masjid, keluar pada surau, semua manusia lemah belaka. Yang gagah hanya Allah, maka aku tiada takut, hanya kepada Allah aku takut. Yang lain aku tak takut seorang jua pun, kerana aku belajar semalam sifat kudrat. Tu yang orang nak. Bukan hafal wujud idam baqa, wujud idam baqa, wujud idam baqa, wujud idam baqa. Tadi di coding, suruh coding. Tadi di hadis, suruh coding. Dia main itu kemboi dia. Siapa masa? Kamu ada nadeng juga. Jadi tak faham. Faham tak ni? Supaya kita amal. Semalam kita dengar bab dia. Allah bersifat dengan hayat. Hayat benar. Maknanya kita tak mau hayat. Kita tak mau haya alif marbutah. Tak mau tu. Kita nak Allah sentiasa hidup dan kita akan mati. Tak ada orang yang kekal. Semua akan binasa. Yang kekal hanya Allah. Maka aku hanya wajib membesarkan kerajaan Allah. Yang lain kecil belaka. Itu orang beramal dengan sifat 20. Walaupun tak boleh sebut sifat 20. Tapi dia amalkan sifat dalam kehidupan. Selamat dia.